Okey, kita sambung daripada video yang lepas. Kalau anda perasan, saya terlupa nak masukkan shaft ni ke dalam kipas, prefab kipas ni. Jadi dia duduk kat luar. Jadi kita macam sebelum ni, kita tak boleh tarik tau dia masuk macam ni. Okey, kita tengok. Bila kita tarik macam tu, dia akan ada tanda hijau ni. Okey, jadi kita letak dekat lokasi dia dekat mana. Ni shaft, shaft ni mesti duduk dekat motor kipas. Okey, jadi untuk kita update dia, kita pergi ke kipas ni, kita klik override. Sebab kita nak apply dia masuk sebagai sebahagian daripada prefab ni. Klik apply. Okay, macam tu itu cara dia kita nak kalau kita nak tambah objek kita. Okey, saya rasa saya pun nak buat benda yang sama untuk meja ni Okey, so saya akan buat, saya save dulu, saya akan buat satu scene baru. Minimal, create, dalam scene, saya letak meja. Kita susun semua scene di dalam scene. Okey, so saya akan tarik macam sebelum ni, saya akan tarik meja. Ini meja yang kita download atau kita import. Okey, masalah dengan meja ni adalah kita perasan dia punya size, besar. Okey, kat sini cantik lah. Tapi cuma kalau kita nak bandingkan dengan kita ni cube, game object, 3D object, cube. Ini cube kita. Ini cube kita halus Jadi cube kita ni 1 meter tau. Okay, ini menandakan kita punya meja ni terlalu besar. Walaupun scale dia kat sini 1:1, tapi berbanding dengan cube, dia punya size terlalu besar. Jadi kita ada beberapa cara. Satu, kita scalekan cube tu daripada source dia. Ini source dia. Kalau kita perasan, kita ada scale factor dekat sini. Okay, scale factor ni kita boleh kecilkan. Contoh dia 0.1 macam tu. Okay, 0.1, kita pergi ke bawah, kita klik apply. Tunggu, so dia akan kecilkan kita punya meja tu. Right, so kita akan zero-kan position dia supaya dia duduk tengah-tengah. Kita titik 3 tu, klik reset. Okay, so kita F untuk kita fokus. Dan dia pun dah terbalik dia dah terbalikkan sebab kita reset, dia dah terbalikkan, tak apa. Kita nak tengok cube kita tadi, mana cube? Mana cube kita? Ini cube kita Jadi cube kita ni 1 meter berbanding dengan, saya nak reset biar duduk dekat tengah. Sebab kita nak bandingkan size dia. Masih lagi nampak tu, masih lagi besar meja kita walaupun kita dah buat 0 point, jadi kita kecilkan lagi 0.01. 0.01. Okey, kita klik apply. Kita tunggu. Ini dia. Kita tengok. Okey, tak ada value dekat situ, 000. Kita F. Berbanding dengan kita punya ni, kita punya kotak lebih kurang okey lah kot. Okey. Cuma position dia terbalik, jadi kita nak rotatekan meja kita ni. Kita rotate X 90, negatif 90. Itu dia. Okay, jadi kalau kita tengok meja kita, kalau saya letak grid, bukan grid, kotak ni dia tinggi 1 meter tau. Kalau kita letak, kita tengok daripada sisi ni dia. Okay, kalau saya letak meja ni 1 meter, tinggi meja ni 1 meter tau. Okay, jadi bergantung anda, kalau anda rasa nak kecilkan sikit, nak rendahkan sikit, kalau rasa dia okey dekat 1 meter, saya rasa agak tinggi 1 meter ni. Okay, jadi saya akan manual kecilkan, scalekan dia punya position dekat sini. Okay, so kita lockkan dia, kita pergi ke scale dan kita nak kecilkan sedikit, lebih kurang macam itulah. Okay, lebih kurang macam tu, 0.7 lah, saya pakai 0.7. Okay, itu dia. Ini 1 meter Okey, 1 meter. 1 meter pun okey juga sebenarnya, tapi saya bagi rendah lah. Okay, supaya nanti kedudukan kipas tu tak terlampau tinggi sebab kita nak letak kipas atas ni.
Okey, jadi apa saya nak buat? Saya nak prefabkan dia. Okey, saya buat, saya pergi ke prefab, saya tarik meja ni ke sini. Ni dia, meja. Kalau saya nak lebih kemas, saya buat macam ni. Saya delete dulu yang bawah, delete yang bawah dulu. Oh, dia dah hilang prefab, sorry. Ini dia, meja. Saya unpackkan dulu. Kemudian baru saya prefab. Itu dia. So, dia clean So, cube ni saya boleh delete. Okay, nanti selepas ni mungkin kita akan adjust lagi size dia. Okay, so basically apa kita nak buat, alternate, saya nak orbit dulu. Tukar ISO ni, klik supaya dia jadi perspektif. So, kita nampak kita punya konon dia kat sini lah kita nak buat kita punya kipas tu atas ni. Okay, kotak-kotak ni mungkin kalau kita nak alih, kita boleh alih. Kita boleh nampak tu sebab dia dah create macam tu, jadi kita susah nak alih, kecuali kalau kita gunakan kita alihkan di dalam software 3D luar lah. Dalam Unity dia tak boleh nak alih sampai macam tu sekali, bergantung kepada cara modeling model ni di model. Dia nampak tu dipisahkan macam ni, jadi kita tak boleh nak alih, sebab kalau kita alih ni dia akan teralih semua sekali. Nampak tu. Okay, jadi dia tak, susunan dia tu kita tak boleh nak pecahkan, sebab objek dah macam tu kita tak pecahkan, kecuali kita pecahkan di dalam software 3D luar lah, macam Blender, Maya atau 3ds Max. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Saya tak nak panjang-panjang, biar kita pendek-pendek. Okay, so save. So kita akan sambung di dalam video yang seterusnya. Terima kasih.